Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Sebelum kita masuk kepada kisah misteri hari ni, Nina nak korang bayangkan satu malam yang biasa pada tahun 1978. Malam tu ada 5 orang kawan ni nak keluar tengok perlawanan bola keranjang. Lepas dah habis game, diorang pun singgahlah kedai untuk beli makanan ringan. Tapi pada malam tu, diorang hilang tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian, 4 daripada 5 orang tadi ni telah dijumpai mati di lokasi yang tak masuk akal. Seorang lagi pula hilang sampai ke hari ini. Kes ni akhirnya dikenali sebagai antara misteri kehilangan yang paling pelik dalam sejarah Amerika. So make sure tengok video ni sampai habis kalau korang nak tahu apa yang jadi dekat diorang. And so without wasting any time, let's get started. Pada 24 Februari 1978, 5 orang sahabat dari Yuba County, California merancang nak pergi tengok perlawanan bola keranjang antara UD Davis dan juga California State University, Chico. Kampus yang diorang panggil sebagai Chico State tu terletak lebih kurang sejam dari tempat diorang ni tinggal. 5 sahabat tu pula adalah Bill Sterling 29 tahun, Jack Hewitt 24 tahun, Ted Wire 32 tahun, Jack Madruga 30 tahun dan Gary Matthias 25 tahun. Diorang semua ni memang minat gila dengan sukan, terutamanya bola keranjang. Even diorang sendiri pun bermain dalam satu tim yang dikenali sebagai Gate Getters. Dan yang lagi menarik tu, keesokan harinya diorang ni ada game ataupun perlawanan yang penting yang akan berlangsung selama seminggu. So semua orang rasa sangat teruja dan tak sabar nak main. Walaupun diorang ni pemain yang hebat, tapi kan masing-masing ada background hidup yang berbeza. Ada yang mengalami masalah pembelajaran dan ada juga yang ada tekanan perasaan. Disebabkan hubungan diorang berlima ni sangat-sangat rapat, parents diorang ni telah panggil diorang ni sebagai The Boys. So malam tu, walaupun esoknya diorang ada perlawanan yang penting, diorang tetap tak nak lepaskan peluang untuk tengok game. Diorang just nak enjoy sebelum fokus dekat game diorang sendiri. Dalam geng diorang ni hanya 2 orang je yang ada lesen. Dan pada malam tu, Jack Madruga ni lah yang bawa kawan-kawan dia semua naik kereta dia. Malam tu UC Davis berjaya kalahkan Chico State. Dan lepas dah habis game, diorang dah tahu keputusan, diorang pun baliklah ke rumah. Tapi sebelum diorang balik, diorang sempatlah singgah dekat sebuah kedai runcit. Masa tu dah nak dekat pukul 10 malam. Kedai pun dah nak tutup sebenarnya. Pekerja kedai tu pula macam tak berapa nak puas hatilah, sebabnya dia nak tutup kedai, tiba-tiba ada orang nak beli pula. Tapi 5 sekawan ni hanya masuk beli makanan ringan dan lepas tu diorang pun terus keluar. Beberapa jam pun berlalu tapi The Boys ni langsung tak pernah balik ke rumah. Bila masuk pagi 25 Februari, keluarga diorang ni dah mula rasa tak best, dah rasa tak sedap hati. Diorang kenal sangat perangai anak diorang ni macam mana. Nak pula hari ni anak-anak diorang ni ada perlawanan bola keranjang yang memang diorang dah tunggu lama. So agak impossible lah kalau diorang ni tak balik ke rumah. Dan disebabkan benda tu jugalah akhirnya keluarga diorang pun teruslah buat report polis. Pihak polis pula terus buat operasi mencari. Diorang cek dekat laluan yang mungkin 5 sekawan ni akan lalu, iaitu dari Chico ke Yuba County. Tapi kan semakin diorang ni cari, polis tak jumpa apa-apa petunjuk. Dan kereta Jack ni pula hilang macam kena telan dengan bumi. 4 hari lepas tu akhirnya muncullah satu petunjuk yang mengejutkan semua orang. Seorang ranger hutan telah tampil dan cakap dia nampak kereta Jack ni parking dekat tepi jalan beberapa hari sebelum tu. Pada awal tu dia memang tak syak apa-apa, sebabnya kawasan tu memang selalu jadi tempat orang berhenti sekejap sebelum meneruskan perjalanan ke kawasan pegunungan salji untuk bermain salji. Tapi bila dia nampak berita pasal kehilangan 5 lelaki tu, dia terus teringat pasal kereta yang dia nampak tu, and then dia pun call polis. Pada 28 Februari, ranger ni pun bawalah polis ke lokasi di mana kereta tu berada. Bila pintu kereta tu dibuka je, polis jumpa beberapa bungkus plastik makanan dan juga minuman yang dah pun habis dimakan. Semua barang-barang ni sepadan dengan barang-barang yang dibeli dekat kedai runcit pada malam diorang ni hilang. So, ini bermaksud selepas diorang keluar dari kedai runcit tadi, diorang memang sempatlah naik kereta balik dan teruskan perjalanan. Tapi yang jadi persoalannya, kenapa diorang ada dekat situ? Kenapa diorang berada di kawasan pergunungan sedangkan itu bukanlah laluan utama yang diorang ni kena ambil? Lokasi kereta diorang dijumpai ini sebenarnya lebih kurang 113 km dari Chico dan laluan ni sebenarnya
dah jauh tersasar dari laluan yang diorang sepatutnya ambil untuk balik ke rumah. Dan yang lagi pelik tu, diorang semua ni pakai jaket nipis je pada malam tu. Tak ada seorang pun yang berpakaian nak panjat gunung ataupun nak main salji ataupun nak main ski. Even keluarga diorang sendiri pun tak faham macam mana the boys tu boleh berada jauh di kawasan pergunungan pada malam yang sangat sejuk. So, apa sebenarnya yang diorang cari dekat situ? Pada mulanya, polis ingat yang kereta tu mungkinlah tersangkut dalam timbunan salji. Lagipun jalan nak pergi ke situ memang menuju kawasan tanah tinggi. Lepas tu, tak jauh dari kereta tu, jalan tu sebenarnya memang dah ditutup sejak musim sejuk lagi. Mungkin diorang tak boleh nak lalu dengan kereta, diorang pun keluar jalan kaki. Mungkin dekat atas jalan raya, polis jumpa kesan tayar yang menunjukkan kereta tu cuba nak keluar tapi tersangkut. So adalah kesan tayar yang berpusing-pusing tu. Tapi yang polis pelik sebabnya salji pada masa tu tak adalah tebal mana. Polis jadi lagi pelik macam mana 5 orang lelaki dewasa yang sihat tubuh badan ni tak boleh nak tolak kereta tu. Bila polis cek dalam kereta, rupanya kunci kereta dah pun hilang. So polis fikir mungkin kereta ni rosak lah kot. Bila detektif cuba hidupkan enjin kereta tu kan terus hidup tanpa ada masalah. Even minyak kereta pun masih ada lagi suku dalam tank. Maksudnya apa? Kereta tu boleh digunakan dan tak rosak. Selepas kereta Jack kena towing dari situ, polis pun mulalah cek dengan lebih teliti dan diorang perasan dekat bawah kereta tu langsung tak ada kesan cala, tak ada kemik ataupun kesan hentakan. Padahal model kereta Jack ni sebenarnya mempunyai exhaust yang agak rendah. Kalaulah kereta ni dipandu melalui jalan gunung yang curam dan berbatu, agak mustahil lah bahagian bawah kereta ni tak tersagat. Lepas tu polis pun percaya mungkin driver ni dah kenal sangat dengan laluan tu. Tapi masalahnya Jack sendiri tak pernah drive ke kawasan pegunungan tu sepanjang hidup dia. Kalau ikut cerita parents Jack tak akan sesekali benarkan orang lain drive kereta kesayangan dia. Sebabnya Jack ni memang jaga sangat kereta dia. So bila polis jumpa kereta Jack dalam keadaan yang tak berkunci dan ada tingkap yang terbuka, parents dia rasa macam ada yang tak kena. Operasi mencari 5 sahabat ni pada mulanya berjalan seperti yang dirancang. Polis bagi tumpuan dekat kawasan sekitar lokasi kereta dijumpai dengan harapan 5 sekawan tu masih ada berdekatan. Tapi usaha diorang ni tak bertahan lama sebabnya tiba-tiba cuaca berubah bila ribut salji melanda. Selepas 3 hari polis cari dalam keadaan yang berbahaya, akhirnya diorang pun terpaksalah hentikan pencarian demi keselamatan anggota. Walaupun operasi mencari di lapangan dihentikan buat sementara, polis mula alihkan perhatian kepada maklumat orang awam. Kes kehilangan 5 sekawan ni memang viral dan dapat liputan meluas dari pihak media. Tak lama lepas tu, polis pun mula dapat info-info daripada orang awam. Tapi kan ada info dari diorang ni yang tak berapa tepat dan ada juga yang tak ada kaitan langsung. Tapi ada 2 orang saksi yang bagi keterangan yang cukup meyakinkan pihak polis. Saksi yang pertama bernama Joseph. Pada malam 24 Februari, dia tengah drive menuju ke sebuah rumah kabin yang terletak di kawasan pergunungan. Dia nak ke sana untuk cek keadaan salji sebelum dia pergi bercuti main ski pada weekend nanti. Dalam pukul 5.30 petang macam tu, kereta dia tersangkut dalam salji. Masa dia tengah struggle nak keluarkan kereta, tiba-tiba dia sakit dada yang teramat sangat. Dia kata maybe masa tu dia kena heart attack. Disebabkan sakit tu semakin serius, dia cuba untuk bertenang dan dia masuk semula ke dalam kereta. Dia duduk je dalam kereta diam-diam selama 6 jam sambil menahan kesejukan dan juga menahan sakit yang semakin menjadi-jadi. Pada masa itulah Joseph ternampak ada cahaya lampu kereta muncul dari belakang. Tak lama lepas tu, kereta tu pun berhenti. Dalam keadaan yang sama-sama tu, dia nampak ada beberapa orang berdiri mengelilingi kereta tadi. Dan yang peliknya tu kan, dia nampak ada seorang perempuan yang tengah dukung baby bersama dengan lelaki tadi. Joseph pun jeritlah minta tolong. Tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba diorang ni terus senyap dan terus matikan enjin kereta diorang. Tak lama lepas tu, sekali lagi Joseph ni nampak cahaya dari belakang kereta dia. Kali ni bukanlah lampu kereta tapi cahaya lampu suluh yang bergerak-gerak dalam gelap. Joseph pun sekali lagi minta tolong dan sekali lagi diorang ni pun senyap. Bila diorang dengar je suara Joseph tu kan, diorang terus padamkan lampu suluh. Macam diorang ni cuba nak elak dari dikesan tau. Pelik kan? Tapi Joseph kata dia tak tahulah sama ada benda tu betul-betul terjadi ataupun dia just halusinasi je. Sebabnya pada masa tu dia terlalu sakit dan hampir-hampir nak pengsan. Cerita dari Joseph ni sebenarnya memang ada banyak persoalan. Kalau betul lah kumpulan lelaki yang dia nampak
nampak tu adalah the boys ataupun 5 sekawan tadi tu, tapi siapa pula perempuan yang dukung baby tu? Kawasan tu pula sangat terpencil dan tak ada sebab kenapa perempuan dengan baby dia nak pergi ke situ. Bukan tu je, mak kepada Ted juga tak percaya dengan cerita Joseph ni. Kalau betul lah the boys ada dekat situ, diorang mesti akan tolong Joseph punya. Sebelum ni Ted dengan Bill pernah tolong seorang mangsa yang terlebih dos Valium. So takkanlah diorang ni nak biarkan Joseph yang tengah jerit minta tolong kan? Tak logik langsung. So statement dari mak kepada Ted ni buatkan keterangan dari Joseph ni nampak macam susah nak dipercayai. Betul ke dia nampak 5 sekawan tu ataupun dia nampak orang lain? Beberapa hari lepas tu, polis dapat lagi satu maklumat dari seorang saksi yang lain. Saksi yang kedua ni adalah seorang perempuan dan dia bekerja di sebuah kedai yang terletak di Pekan Kecil. Pekan tempat yang dia kerja ni jarak 48 km dari tempat kereta Jack dijumpai. Dia cakap kalau betul lah diorang ikut laluan tu kan, diorang mesti akan lalu pekan yang dia kerja ni. Perempuan tu kata selepas dia nampak risalah orang hilang, perempuan ni pun terus call polis. Dia cakap yang dia pernah nampak 4 orang dari 5 sekawan tadi ni singgah dekat kedai dia pada 25 Februari, iaitu sehari selepas diorang ni dilaporkan hilang. Tapi dia cakap diorang berempat ni naik pickup truck berwarna merah dan bukannya kereta Jack. Even owner kedai tempat perempuan ni bekerja pun mengesahkan cerita dia. Owner kedai tu pun nampak 4 orang lelaki ni naik kereta merah hari tu. Dan kedua saksi ni bagi cerita yang hampir sama. Diorang kata Jack dengan Bill dilihat menggunakan public phone dekat luar kedai, manakala Ted dengan Jack pula masuk ke dalam kedai untuk beli makanan dan juga minuman. Perempuan tu cakap dia dah agak yang diorang berempat ni bukanlah orang lokal dekat situ, sebabnya diorang nampak macam tak berapa familiar dengan kawasan tu. Tapi kan yang jadi lagi peliknya, tak ada seorang pun dari the boys ni ada truck pickup berwarna merah. So diorang ni guna kereta siapa? Dan yang lagi double pelik tu kan, kenapa diorang pergi ke pekan tu sedangkan diorang ni kena balik ke rumah sebab ada game. Semakin banyak maklumat yang polis terima, bukanlah semakin membantu tapi lagi jadi bercelaru. Disebabkan cuaca sebenarnya masih lagi tak elok, so operasi mencari tak dapat diteruskan. Buat sementara waktu, polis anggap yang dua saksi tadi ni mungkin boleh dipercayai. Walaupun Joseph dengan saksi perempuan ni bagi gambaran tentang apa yang jadi lepas tu, tapi detektif tetap tak jumpa jawapan. Makin jadi confused lagi, adalah. Beberapa bulan pun berlalu sampailah pada 4 Jun 1978, salji dekat kawasan pegunungan tu akhirnya mula mencair. Laluan sebelum ni yang ditutup dah pun boleh digunakan dengan selamat. Pada hari tu ada sekumpulan rider ni tengah jelajah kawasan tu. Lepas tu diorang ni pun berhentilah dekat sebuah tapak perkemahan. Jarak tapak perkemahan ni dengan tempat kereta Jack dijumpai dalam 38 km. Dekat kawasan ni ada beberapa buah rumah kontena milik polis hutan US dan selalulah digunakan oleh staf diorang ni semasa bertugas. Masa diorang mendekati salah sebuah rumah dekat situ, diorang perasan yang tingkap bahagian depan ni telah pecah. So dengan rasa yang ingin tahu, diorang pun bukalah pintu rumah trailer tadi. Masa ni terus menusuk satu bau yang sangat menusuk dari dalam rumah kontena tu. Dekat dalam tu, diorang telah jumpa mayat Ted yang dah pun mereput. Lepas dah jumpa mayat Ted, polis telah kerahkan anggota diorang ni untuk cari di seluruh kawasan rumah kontena tadi. Esoknya pada 5 Jun, pencarian tu membuahkan hasil. Diorang jumpa mayat Jack Madruga dan Bill di tepi jalan di lokasi yang berbeza. Jarak mayat dijumpai itu 18 km dari kereta Jack yang ditinggalkan. Keadaan mayat Jack Madruga sangat menyedihkan sebabnya sebahagian badan dia ni telah pun dimakan oleh haiwan liar. Manakala mayat Bill pula tinggal rangka dia sebabnya dah terlalu lama dia ada dekat situ. Hasil bedah siasat mengesahkan yang diorang berdua ni mati disebabkan hipotermia. 2 hari kemudian, ayah kepada Jack Hewitt jumpa tulang belakang anak dia ni dekat kawasan semak, iaitu 3 km dari rumah kontena. Tak jauh dari situ, polis juga telah jumpa seluar dan juga kasut milik Jack. Esoknya pula, polis jumpa tengkorak Jack lebih kurang 90 meter dari lokasi tulang belakang dia dijumpai. Punca kematian dia pun sama macam 2 kawan dia tadi, iaitu dia mati sebabnya hipotermia. Lebih kurang 400 meter dari rumah kontena, polis telah jumpa 3 helai selimut milik polis hutan dan juga lampu suluh yang dah pun karat. Pada masa yang sama, polis pun ceklah rumah kontena tu setiap inci untuk cari petunjuk. Mayat Ted dijumpai dalam keadaan terbaring atas katil dan dia dibalut dengan 8 helai cadar. Macam dia nak pastikan yang badan dia tu tetap panas. Dikatakan Ted juga telah kehilangan berat badan yang agak banyak. Separuh daripada berat badan dia telah hilang tau. Berdasarkan dari janggut dia yang tumbuh tu kan, polis yakin dia masih lagi hidup beberapa minggu selepas
diorang semua ni hilang. So ini bermaksud salah seorang daripada 5 orang tu telah berjaya bertahan lebih lama. Lepas tu dekat atas meja kecil sebelah katil, polis terjumpa barang peribadi milik Ted. Dekat atas meja tu ada jam tangan berwarna emas dan juga lilin yang dah pun separuh cair. Tapi family dia cakap yang Ted tak pernah ada jam warna emas tu. Polis cuba cari kasut dia tapi diorang tak jumpa. Kedua-dua belah kaki dia juga telah mengalami keradangan yang sangat serius. Ini bermaksud yang dia sebenarnya pernah terdedah kepada suhu sejuk yang melampau. Akhirnya pakar forensik pun simpulkan yang Ted mati sebab kebeluran dan juga hipotermia. Sekarang ni polis dah jumpa 4 sekawan dan mana lagi seorang. Gary masih lagi tak dijumpai sampai ke hari ini. Tapi ada beberapa petunjuk menunjukkan yang Gary pernah berada dalam rumah kontainer tu bersama dengan Ted. Antara bukti yang polis jumpa adalah kasut Gary berada dalam rumah kontainer tu. Selain tu bekalan makanan polis hutan dalam kontainer tu telah pun dibuka. So, kalau Gary pernah duduk sekali dengan Ted, kenapa dia punya mayat tu tak dijumpai? Gary sebenarnya bukanlah orang biasa. Daripada awal tahun 1970-an macam tu, dia pernah berkhidmat dengan tentera US dan telah ditempatkan di Jerman. Tapi masa dia jadi tentera tu kan, dia terjebak dengan dadah dan benda tu bagi kesan lah dekat mental dan juga hidup dia. Tak lama kemudian, dia pun telah disahkan ada skizo. Disebabkan dia ada masalah mental ni, dia pun telah diberhentikan kerja dan dihantar balik ke California. Dekat sana, parents dia lah yang banyak tolong dia untuk dapatkan rawatan psikiatrik. Awal-awal tu keadaan Gary memang sangat teruk dan dia pernah jadi agresif. Dia juga selalulah masuk hospital. Masa dekat hospital ni, keadaan dia semakin membaik sampaikan dia just dapat rawatan sebagai pesakit luar. Dalam masa yang sama, dia pun tolonglah bisnes landscape ayah tiri dia dan juga dia dapat allowance daripada tentera. Sampai ke hari ni, ada orang percaya yang Gary mungkin masih lagi hidup selepas Ted ni mati. Maybe dia ambil keputusan untuk tinggalkan rumah kontainer dan cari jalan keluar. Dan sebab itulah kenapa kasut si Ted ni hilang. Maybe dia guna kasut Ted tu sebabnya kasut dia mungkin dah lama rosak dan tak sesuai nak digunakan lagi. Tapi ada juga yang kata maybe keadaan mental si Gary ni jadi tak stabil disebabkan dia dah lama tak ambil ubat. Maybe dia mengalami halusinasi dan dia pun berjalanlah tanpa arah. Tapi ada juga yang percaya maybe ada seseorang ni yang telah selamatkan Gary. Padahal gambar dia tu sebenarnya dah bertahun-tahun diedarkan dengan harapan ada orang kenal Gary. Dan sampai ke hari ni tak ada sesiapa pun yang dapat sahkan yang Gary ni masih lagi hidup. So yang menjadi persoalan terbesar kat sini adalah kenapa diorang ni pergi ke kawasan gunung bersaji pada waktu malam. Diorang cari apa sebenarnya dan apa yang jadi dekat Gary? Salah satu teori mengatakan Gary ada beberapa kenalan dekat sebuah pekan di Forbes-Town. Polis syak lepas diorang keluar dari Chico tu, diorang plan nak berjumpa dengan kawan-kawan Gary sebelum diorang ni balik rumah. Sebab itulah diorang pilih laluan yang diorang tak biasa guna. Sebenarnya polis ada jumpa peta California dalam kereta. Maybe diorang ni telah tersalah pilih simpang dan diorang menuju ke kawasan pergunungan. Tapi kan kalau betul lah diorang ni tersalah jalan, kenapa diorang tak patah balik je kan? Tapi diorang ni tetap teruskan perjalanan seolah-olah macam diorang ni tahu yang diorang ni nak pergi ke mana. Kemudian detektif pun bagilah satu kemungkinan yang lain. Sehari sebelum diorang tu hilang, polis hutan ni ada menggunakan jentera khas untuk bersihkan salji dekat atas bumbung kontainer. Dan jentera tu pula meninggalkan kesan laluan atas salji. Detektif percaya maybe 5 sekawan tadi ni nampak laluan jentera tu dan diorang pun follow lah dengan harapan yang diorang ni akan jumpa tempat perlindungan. Yang jadi masalah bilanya diorang ni kena redah salji sedalam 1 hingga ke 2 meter dalamnya. Polis percaya maybe time itulah Jack Madruga dan Bill akhirnya rebah sebabnya hipotermia. Tak lama kemudian Jack Hewitt pula mengalami nasib yang sama. Manakala Gary dengan Ted tadi ni pula berjaya bertahan dan diorang pun teruskanlah perjalanan diorang ni sampai ke rumah kontainer tu. Dan sebenarnya rumah kontainer tu memang berkunci. Sebab itulah diorang pecahkan tingkap depan untuk masuk ke dalam. Tapi yang membuatkan polis ni jadi lagi pelik, kenapa barang-barang dalam kontainer tu tak digunakan sepenuhnya. Dalam tu ada banyak bekalan makanan, pakaian dan juga peralatan yang boleh tolong diorang ni kekal bertahan. Dan kalau korang tahu, diorang berdua ni memang bekas tentera, jadi mestilah diorang ada skill survival tu. Tapi kan kenapa barang-barang dalam tu tak digunakan sangat? Even makanan dalam kontainer tu pun tak semuanya dimakan. Ada yang kata maybe diorang ni takut kena tindakan undang-undang sebabnya diorang telah menggunakan barang yang bukan milik diorang. Tapi entahlah kalau darurat macam tu, takkanlah nak fikir benda macam tu lagi. Anak saudara kepada Ted pula cakap dia yakin ada orang luar yang terlibat dalam kematian diorang ni semua. Dia cakap diorang berlima ni seorang lelaki yang boleh berdikari, dah dewasa dah pun. Diorang dah berkali-kali melalui jalan dari rumah pergi ke Chico. So anak saudara dia rasa tak logik langsung kot tiba-tiba diorang ni nak pergi jalan ke gunung tu kalau tak ada sebab. Even penulis buku yang kaji kes ni pun setuju dengan pendapat anak saudara Ted. Tony cakap
Jack Madruga membesar dekat kawasan tu, dah tentulah dia tahu jalan mana yang dia nak kena ambil. Dia juga dikenali sebagai seorang driver yang cekap dan jarang sangat nak sesat. Sebab itulah family diorang ni rasa ada sesuatu yang terjadi sampaikan diorang terpaksa menyimpang dari laluan asal. Dahlah esok tu diorang ni ada game yang penting. Tak mungkinlah diorang ni sengaja nak buat sesuatu yang akan menyebabkan diorang ni terlepas game diorang sendiri kan. Sangat misteri. Sampai sekarang tak ada sesiapa pun yang tahu apa yang jadi dekat The Boys tu. Adakah diorang ni tersesat dan mati sebab hipotermia, atau ada seseorang yang bawa diorang ni ke kawasan gunung tu sebelum semuanya bertukar tragedi. Dan yang menjadi persoalan dekat sini, mana Gary? Dah 48 tahun kes ni berlalu tapi mayat dia tak pernah pun dijumpai. Tak tahulah sama ada dia juga telah menjadi mangsa ataupun dia telah menghilangkan diri buat selama-lamanya. Kalau korang sendiri, korang rasa teori mana yang paling masuk akal? Cuba komen dekat bawah dan share pendapat korang. Sebelum ni nak akhiri cerita hari ni, jangan lupa untuk tekan like kalau korang suka video ni, dan subscribe juga kalau nak lagi banyak video misteri lepas ni. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.